Salam, saya nak tanya, masalah tanah atas nama bapa saya, tapi tiada geran lagi. Bapa saya sudah tiada. Apakah ini dikira harta pusaka? Betul Kak Ji. Uh, Tanah tu, harta tu dikira harta pusaka. Sebab bila pemilik meninggal, dia akan jadi harta pusaka lah. Berkenaan dengan geran tak ada tu sebenarnya, kita boleh mohon geran hilang. Ataupun kita mohon dekat geran lah. Kita mohon dekat pejabat tanah geran tu bila kita dah buat urusan pusaka. Dan kita nak buat urusan pusaka ni pun sebenarnya tak perlu pun geran original. Asalkan ada caraian rasmi dan salinan geran, salinan sah hak milik geran tu ataupun salinan geran lah yang disahkan oleh pejabat tanah pun dah okey dah. Benda tu, dua dokumen tu, caraian rasmi dan salinan sah geran ni boleh mohon kat pejabat tanah. Bila kita ada dua dokumen tu, kita boleh buat permohonan pusaka. Yang penting ada dua benda tu lah. Lepas tu baru kita mohon geran daripada pejabat tanah. Dia ada proses dia nak kena buat. Tapi itu pun kalau nama ayah seorang. Tapi kalau ayah sebagai salah seorang pemilik daripada tu, mungkin banyak nama, yang tu kena refer dengan pejabat tanah lah. Macam mana proses dia. Sebab ada setengah, bila dapat perintah pusaka tu, boleh terus daftar je. Tak perlu pun serah geran original. Tapi ada setengah tempat dia nak. Itu bergantung pada pejabat tanah.